Ni dia satu lagi resepi untuk orang-orang kahwin ataupun rumah kenduri. Gulai ikan masin. Kebanyakan gulai ikan masin ni di sebelah-sebelah utara. Kena dengan nasi putih pula. Fui, masa kenduri memang sedap lah. Biasalah setengah-setengah orang makan nasi minyak, setengah orang nak makan nasi putih. Ingin nampak? Jom kita buat sendiri gulai ikan masin. Potong 7 biji bawang kecil ataupun bawang merah tu. Nipis-nipis. Dia kena bersabar sikit lah nak potong bawang. Banyak sikit bawang kita guna. Dan kemudian kita gunakan 3 biji bawang putih ataupun 3 ulas bawang putih. Pun kita iris nipis-nipis juga. Kita iris lagi bagus. Aroma bau dia lagi terangkat. Kita potong je semua ataupun kita iris je semua tu. Dan kemudian kita gunakan 1 inci halia. Dan kemudian kita iris dia memanjang macam batang mancis dah. Terung kita guna juga lebih kurang 1 biji. Kita belah 2 dan kemudian kita potong lagi lah. Ikutlah nak potong 8, nak potong 4, nak potong 20 pun boleh. Macam saya dah belah 2, kita potong lagi. Lepas tu kita potong lagi. Berapa banyak potong dah. Kacang panjang pun kita potong juga lebih kurang dalam 1,5 inci ke 2 inci. Nama pun kacang panjang, kena potong panjang-panjang lah. Baru nampak kacang panjang. Kalau tak nanti nampak kacang dal. Ya, kita guna juga cili kering. Lebih kurang dalam 1 genggam tu. Nak potong cepat, guna gunting. Nak iris dengan pisau lambat, kita guna gunting lagi cepat. Gunting-gunting je. Lagi senang. Nak menambahkan lagi rasa masam manis pada gulai kita ni. Ni dia makan dia. Nanas. Kita belah 2, lepas tu kita iris nipis-nipis macam tu. Barulah cantik. Masukkan 1 liter santan rasaku ke dalam periuk. Kita nak didihkan dia sekejap. Dan kemudian kita tambahkan sedikit air secukupnya. Wah, kena ada. Takkan letak santan saja, kita tambahkan sedikit air. Dan masukkan asam keping. Dan 4 keping ikan masin. Ikut suka lah nak guna ikan apa pun. Kalau guna ikan talang tu lagi sedap. Ikan kurau pun boleh. Ikan gelama pun boleh. Tambahkan sedikit minyak kelapa rasaku ke dalam kuali lepe. Dan kemudian kita tumiskan bawang besar, bawang merah. Sampai ada betul-betul naik bau tu. Kita masukkan bawang putih. Masukkan halia. Dah potong cantik-cantik, kena masukkanlah sekali kan. Dah halia barulah wangi sikit kita punya gulai. Masukkan dia 2 tangkai daun kari. Lurut-lurutkan dia. Jangan ambil tangkai dia. Marah pula nanti pengantin tercekik tangkai daun kari. Kacau sampai betul-betul bau naik wangi cantik. Lepas tu kita boleh tambahkan dia 1 sudu serbuk kari. Yang telah kita bancuhkan dengan air. Kalau tak bancuh dengan air nanti hangus pula. Dan kemudian kita kacau dia sampai betul-betul sebati. Memang cantik warna dia. Tengok pun dah terliur nak makan. Masukkan juga ni dia 1 sudu halba campur untuk menaikkan lagi aroma-aroma pada kita punya gulai ikan masin. Dan kemudian kita tambahkan ni dia cili kering yang telah kita potong tadi tu. Amboi, berlambak betul yang bubuh cili kering tu. Pedas lah pengantin nanti. Tapi tak apa, tu yang sedap tu. Kacau sampai dia betul-betul sebati. Kita masukkan ke dalam santan tadi tu. Itu dia. Nampak cantik tak? Kacau dia sampai betul-betul orang kata sebati, elok, warna naik, cantik. Dan kita didihkan sementara tu. Kita boleh masukkan juga ni dia kacang panjang. Terung pun kita masukkan sekali. Dan kemudian kita masukkan nanas yang telah kita potong tadi tu. Tengok memang tak boleh tahan. Warna dia cantik. Kita tutup sekejap dengan tudung periuk tu. Bagi dia masak. Tengok sendirilah dia punya warna. Bau dia memang sedap lah. Ikan masin kan. Buat gulai pula. Memang sedap lah. Jangan nak tengok saja. Hidang dengan nasi putih. Memang sedap mat. Berita baik untuk anda semua. Sekarang ni Rasaku ada 2 pack bundle yang cukup menarik untuk anda semua miliki. Di dalam pack bundle kuih Rasaku ni terdapat pelbagai produk yang menarik. Antaranya kita ada santan kelapa asli 200ml, krim kelapa 200ml, kelapa parut, kerisik dan juga sweet corn cream style. Cukup menarik produk-produk ni. Sesuai digunakan untuk buat kuih-muih dan juga pencuci mulut.
boleh dapatkan di Shopee Rasaku sekarang juga.